beza dia. Tak tahu kenapa, sebab motor aku ke sini kan. Sama je. Ada cakap kekak gila babi. Berapa lah ni? Kalau lebih aku bagi kat kau. Takkan isi apa pakai tekan je, lepas tu tolak sendiri je. Aku kadang tak ingat. Tak, aku kalau isi banyak lagi je. Tengok. Tiga lah. Tiga lah. Jangan pakai ni je lah. Apa tu? Right guys, Assalamualaikum. Bukan morning. Dah petang lah. Okay, kepada yang baru lagi ke channel aku, jangan lupa tekan button subscribe, like dan share. Okay, sekarang jam pukul 2 suku lah, 2 suku petang. Sekarang ni aku nak makan, tapi malangnya aku seorang kat rumah. Jadi aku ajak diorang berdua ni untuk join aku punya kesibukan. Cuti tau. Hafdi je. Hafdi. So aku plan aku nak pergi ke Bandar Penawar. Ada satu kedai kopi tu, tapi macam tak jadi. Pasal member kita ni sanggup half day, jadi dia nak makan berat. Kita kena cari port lain lah. Pusing-pusing dia Bandar Penawar, kadai sarung sama tu. Kalau ada yang ngam, kita makan je lah situ. Pakai macam orang Singapura. Tak ada. Minyak. Itu memang busy terus. Lepas pergi sana, pergi sini, pergi sini, ke sana. Aku cakap dengan awak aku, bang, Nafi tau. Dia dah right. Kita diam lagi dah. Sebab benda orang aku, dia orang cuti. Cakap korang hancur. Kita aku. Dia mau balik masjid ke? Ha? Balik masjid. Dia pakai kurta. Macam kurta. Jangan luar. Kita orang 2 angka. Kita 3 angka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jom.
tu. Ha? Gila kafe tu. Okey tu. Mana tahu ada makanan. Ada? Ada memang ada. Makannya. Aku tak tahu lah. Kedai kopi. Dia mampang ke. Apa? Pergi kafe. Ni jangan kata tembus dengan game-game. Kafe tu. Kedai kopi. Dia sarapan sebenarnya yang apa orang kata vibe lah. Kedai ujung. Apa kau pernah pergi? Kau pernah cerita dengan aku lah. Kau pernah cerita dengan aku. Depan pasar raya apa tu? Gated. Dia gated. Macam kat Taman Cendana ada Ahmad. Macam rasa kat Taman Cendana sebab ada Ahmad. Alright guys, dah sampai. Macam lapar sebab apa? Berguan. Aku lah cakap lapar pula lah macam gini. Tongkol lapar gila. Biasa bawa 110. Tengok meter 80 lagi mana 80 Saya cakap nasib baik pada penawar kalau guna ledang macam ni. Aku benar. Foto belakang. Itu bukan masa motor rosak ke? Bukan. Bukan. Dia bawa berhenti. Dia bawa berhenti dia. Right. Dah sampai dah dekat kedai kopi Otai. Member aku nak juga try sini kan, kedai kopi Otai ni. Nampak signboard dia. So kita nak ngetek kat sini. Kita orang ikut had laju kebangsaan sebab kita orang ada motor yang yang low risk. Kau nak pulas habis satu. Yang low risk, low distance. Aku nak nasi goreng ayam satu, nasi goreng nasi goreng. Nasi goreng ayam kunyit ke? Lain ada fresh toast. Tapi dia tak panas. Tak panas. Sejuk tu. Tadi ada angin sejuk. Aku risau ni. Ui, sejuk siul. Aku dulu angin sejuk ni. Yang angin sejuk tak apa, jangan angin sejuk sama hujan. Bahaya sekali. Dah lama tak hujan. Cakap ui, sejuk siul tu. Tapi pelik terbakar tu mate. Kentang goreng dia.
Aku kata pisang goreng kat belah mana? Kita kena Chain A, ABC pun Macam mana? kau biar nasi goreng. So, pada yang baru lagi ke channel aku, jangan lupa tekan button subscribe, like dan Jangan tu share. masih kebas tau. Rasa ni Masih kebas. Kau tak pakai glove. Aku tak glove. tak kira eh? Tu pakai kan? Aku tadi pakai ni, tangan aku nak masuk sini. Tangan saya aku buka Aku pakai yang panjang kan. Kenapa? Ayah dah apa? Ayah. Yang cantik-cantik ni. Apa? Yang cantik-cantik. Apa yang cantik? Tadi kenapa? Cantik. Ni ya, kod dia beli Zeus dapat ni kan? Tu cakap. Dah pergi lah. Dia record. Dia pergi lah, dia collect lah. Aku nak ni lah. La boy. Asam 5 asam bawah. Tak dua. Cuaca dah okey lah. Nice lah cuaca. Aku cakap, kau berdua tak nak motor pergi je lah depan aku relax je. Tapi angin lain macam lah. Kalau Gila-gila. laju pun susah nak bawa. Angin kuat. Kau gila babi. Alah bodoh, ini makanan. Gini duk aku je. Lepas tu lori kau diam berdua. Teringat tadi. Aku kurang kereta Avanza tadi. Tadi kan? Oh, kita abang Zah. Habis slow. Sibuk duduk belakang. Aku cakap kenapa dia tak botok ni? Aku kaya kan gini kan. Aku cakap nak ikut kaya tapi tengok kan. Oh ada kereta. Pergi lah. Dalam bila nak Dia potong duduk babi. belakang kan? Aku tunggu yang ni. Sikit tak potong ni. Dia tak potong sial. Aku nak masuk juga jangkai. Alah aku duduk je lah tepi ni. Member dia keras kat belakang kereta tu. Serius lah. Dah memang keras je. Ayo apa? Apa dia? Kopi ais lah. Kopi Cham. Itu PC. Kopi susu. Aku ambil cam. Teh kopi Dan depan-depan ada kedai kopi lagi macam kat atas. Kopi. Kat bawah. Mana kau tadi? Cara dia jadi. Kopi C lah. Kopi si C apa? susu cai. Jangan berlalut bawa motor lagi. Susu cai. Kopi? Susu cai. Tu cair. Sis Boleh lah. Sis. Kopi C lah. C juga. Dia pakai macam creamer. Creamy. Dia creamy. Creamy. Pipai. Hmm? Pipai. Well, masuk YouTube. Kena ni dolar kuning orang yang lain tu. Dolar kuning. Makan. Makan dia tak macam tak ada yang kata So, wow hijau kau faham tak? aku saja yang ajak dua ketul ni. Okay, kau ambil ni. So, Nasi goreng Membagi jadual aku. So, nasi goreng apa ah? aku sibuk dengan diorang. NGK. Aku free. Satu. Jadi aku keseorangan. Makan seorang tak best. Itu hari aku pergi makan nasi ayam. Aku makan seorang. Orang tengok je aku. Dia kata serius dia. Jadi aku tak Aku nak satu video aku KP. yang nasi ayam. Aku tak buat video makan. Orang tengok je aku. Aku macam aduh, tak payah tengok aku makan je pun. Itu masa kau pergi yang nasi ayam kan? Aku makan nasi ayam seorang. Kau ajar tak ajar. Itu tu. Jadi kalau dia ajar aku ikut ini kali ni. Aku fikir member penat ni. Kenapa? Kecepul juga. Ada kacang pul. Goreng tu. So, okay. Nasi goreng. Nasi goreng daging ah. Kat atas jabatan Mana? tadi lupa je Goreng punya daging, angin, NGD. macam Ada lagi ah. Apa sedar lagi ah? Kacang pul Roti ni ah. dibakar. Roti bakar kaya. Mana? Amin. RKB. Amin. Kaya. Amin. Habis dua. Sumpah dah. Roti sini. Kawan kita kalau kaya gitu. Amin. Tu. Okay. Ya. Datang-datang pakai merce Lepak ni je. Apa? Kita panggil dia jangan. Kena dia di sana. Harap. Kenapa? Biasa dia kita rimbat lah. Dia jual lah. Betul? Betul lah. Betul sendiri. Dia jual kiri. Macam tu kan.
roti terbang bang. Sampai dah makanan kita. Alhamdulillah. Terima kasih bang. Okay. Oh, Ha? Memang ambil duit. Amin. Apa nasi apa? Aku nasi goreng daging. Gampung kan? Tak kampung. Tak ada sayur. Bukan nasi gampung. Tak ada, aku ambil ni je. Oh, aku je lah. Kau Kau nasi dulu. dengan daging. Ha. Nasi. Gini macam mana nak makan Itu lah. Susah pula nak makan. Apalah, dibakar butter kaya. Angin kuat gila. Tengok macam pul tu. Full, kata full. Bukan. Full? Jadi tu kan. Bukan gitu makan dia. Banyak pun. Kaya dia. Aku nak review makan dekat nasi ayam tak boleh. Aku yang tengok aku makan seorang. Kau boleh? Gila. Aku nak buat video, nak angkat kamera pun tekan tak. Sebab tu aku punya video yang nasi goreng nasi ayam tu atas motor je. Dah orang tengok aku makan nasi ayam. Macam orang buang kesian pula. Kau ada dua je? Apa? Ada dua je? Haa. Dekat dalam tu kalau korang tengok environment dia memang apa banyak lah barang-barang lama, old school punya apa barang-barang semua. Lepas tu apa zaman kita sekolah punya makanan gula-gula ketah lama, jajan-jajan lama kat sekolah. Kalau tak tahu tak sekolah hang. Kalau tak tahu juga pergi sekolah. Tahu. Itu kau dapat potong orang pakai kasut. Oh, member Mana? Kasut itu. Macam kampung. Tapi ni daging. lagi. Bukan lagi. Tapi macam lagi kampung. Berencang. Yang dia aku pun tahu. Aku dah. Masa aku punya nampak lagi menarik. Yang tu macam dekat Pontian. Oh, aku pada nak pergi ke Pontian lah yang ni. Betul? Tapi kedai tu tutup pukul 3. Siapa? Kedai tu tutup pukul 3. Oh. Kalah tu dia tu. Bang, tunggu sekejap lah. Nara mengambil gambar. Cuak kan? 16. Ini nasi goreng kampung. Lepas tu dengan air asam boil tu. Right guys, settle. Lepak ngetek dekat kedai kopi Otai. Tak ada saru. Mana penawar. Ya, aku nak ambil gambar ya. So sekarang ni jadinya sekarang ni aku nak pergi ke pantai sebab angin sepoi-sepoi bahasa ni. Ngam ni. Dah sampai Koh Samui ya. Angin menyemput. Okey, nak pergi pantai jap. Singgah-singgah. Tapi sebelum tu kita orang nak pergi beli kuah pisang. Ngunyah-ngunyah kat pantai. Sebab kat Tanjung Balau tu agak keras. Dia review jujur lah. Asal minggu lepas aku ada pergi. Aku naik
kereta bawa anak bini aku kan. Sana makan tak in lah. Tak in. So biasa bawa cari makanan luar di Tanjung Balau. Biasa. So kedai kopi otai ni untuk apa orang kata sarapan memang okay lah, terbaik lah. Aku recommend lah. Sebelum ni aku nak pergi lah. Aku rasa nasi lemak dia sedap. Nasi lemak dia memang sedap. Lepas tu harga dia memang affordable, murah. Yang risau dia tak sikit kurang je. Agak ngam-ngam. Ni nak beli goreng pisang sekejap. Nak penjaja. Ada masing-masing mau beli kerja ni. Ini bateri apa Insta ni pun tak banyak dah. Pisang je. Tak. Tengok ada apa. Apa dia? Buang pisang. Kena ikat je. Tu kena ikat. Jom. Aku nak jimat bateri. Dah pecah ya. Hancur. Jenis ganguk kan. Aku beli abang balik kering. Memang favourite tu. Saja beli. Every day je. Beli benda yang nak makan. Kau yang makan. Tapi dah kenyang tu. Kenyang-unyai kot. Pisang tisu tu banyak sangat tadi. Pisang ni banyak. Tadi macam banyak sangat. Apa dia Kau beli? Ya tak? Macam biasa. Kau muak kan? Nak cheese ke? Si sama ni minyak. Tak tahu. Kata?
Jadinya sekarang ni dekat Tanjung Balau, pantai Tanjung Balau. Punya landscape dia benda lain lah. Kedai-kedai, kios, cerak tepung ada, air kopi ada. Lepas ada tempat berteduh ni. Angin kuat tak boleh mandi. Ombak dia besar siul. Tu nampak surf lah. Kalau kat Tanjung Lompat, diorang ada main. Apa? Kat Tanjung Lompat, diorang main surf pun. Tapi diorang main kat situ je. Kau ni tak baca. Kat sini pun ada ATV je bang. Bila kita nak main ATV lagi? Hari tu kita dapat lalu si Lena dengan Nuri ni. Ha. Itu dia tanya kita nanti sudah. Kau main kat mana? Oh, tu kat Mesir. ATV untuk disewa. Tengok ah, sampah-sampah banyak tau. Kupang. Kira ombak sampai sini lah kan. Dia buat yang kat sini. Kan? Dia buat yang sini. Ombak dia sampai sini lah nampak kan. Tak apa dari depan. Tak apa dari depan. Boleh ni jalan-jalan. Tapi nak video kan pendek 30 minit je. Dah lebih panjang kan. Itu apa? Sampai depan laptop ngantuk. Kuat angin tu. Dalam kamera nampak cantik. Tengok depan-depan kurang pula. Terbang. Ya, tengok gaya dah tahu. Saya nak tajah-tajah memang ke belakang macam tu. Tak ada mana masuk dulu ni. Kau jatuh. Kau dah berdiri ni sampai sini je. Ah, memang kat sini. Menolak. Ayam bocor. Aku tak tahu. Aduh, ini ride memang gila lah. Ride sebelum puasa. Sabar je lah. Memang modal. Dah. Tak ada tangga. Cik kata-kata sebagai orang yang degil. Kata-kata untuk hari ini ikutlah plan asal. Orang Plan asal sama orang yang rezek. orang yang degil memang selalu rugi. Sekarang bawa VX ni abuan. Tayar. Ayo, mama modal.